Peperiksaan adalah peluang untuk menguji keupayaan sebenar. Hari ini, Nurin menghadapi cabaran penting. Nurin, nak tengok tak? Aku ada jawapan. Kalau nak, bagi sikit habuan untuk aku. Dalam saat yang genting, godaan untuk meniru mula muncul. Surya menghulurkan jalan yang salah kepada Nurin. Kalau aku guna nota ni, aku mungkin lulus. Tapi, aku akan rasa bersalah. Nurin, keputusan yang baik hanya bermakna jika diperoleh dengan usaha sendiri. Jujur adalah kejayaan yang sebenar. Sebagai mahasiswa yang merupakan masa depan negara, kita sepatutnya mengamalkan sikap integriti dalam diri kita tau. Tak apa. Aku boleh jawab sendiri. Terima kasih. Nurin memilih untuk berdiri dengan integriti walaupun jalan itu lebih sukar. Keputusan Nurin mungkin tidak sempurna, tetapi dia berjaya dengan kejujuran. Perhormatan dari guru dan rakan sekelas lebih bermakna. Kejujuran adalah langkah pertama ke arah kejayaan sebenar. Jangan gadaikan integriti anda.